Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk memperingati peristiwa agung iaitu Isra' Mi'raj yang merupakan salah satu peristiwa yang syarat dengan hikmah dan pengajaran buat seluruh umat Islam. Peristiwa Isra' Mi'raj bukan sekadar sebuah perjalanan luar biasa Rasulullah SAW, malah ia merupakan simbol keagungan kekuasaan Allah SWT serta bukti kemuliaan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Daripada peristiwa inilah umat Islam menerima perintah solat 5 waktu yang menjadi tiang seri kehidupan dan asas kepada pembentukan tasiah serta disiplin umat Islam. Sempena memperingati Isra' Mi'raj ini, marilah kita bersama-sama mengambil ibrah dengan memperkukuhkan hubungan kita dengan Allah SWT melalui solat yang lebih khusyuk, memperbaiki akhlak serta mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan seharian. Jadikan peristiwa ini sebagai peringatan agar kita sentiasa istiqamah dalam ketaatan walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran dan ujian. Akhir kata, kami daripada Universiti Sultan Azlan Shah khususnya Kelab Taha ingin mengucapkan selamat menyambut Isra' Mi'raj. Semoga peringatan Isra' Mi'raj ini menjadi pemancing untuk kita terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum.